bunga ros kering. Bunga ros kering ni satu bunga yang bagus kepada mereka yang sembelit. Selalu susah berak. Bila dia berak, berdarah. Sebab dia kering, keras, jadi luka di bahagian dalam, menyebabkan darah keluar sikit. Ambil 2-3 kuntum macam ni, letakkan dalam air panas ke 1 gelas, biarkan dia suam-suam sikit dan amalkan minum. Setiap hari jam 7 atau sebelum jam 7. Minum 7 malam, sebelum maghrib, minum. Amalkan minum selama 40 hari. InsyaAllah ada orang dah buat dan dia pulih. Kalau kita makan ubat yang kita ambil daripada hospital dan klinik, dia boleh seketika. Ketika kita makan, kita pergi. Selepas tu kita tak makan, dia jadi balik. Dengan amalan bunga ni, membantu kita untuk baik sepenuhnya. Dengan izin Tuhan, baik sepenuhnya. Jadi ada beberapa orang yang telah kita syorkan buat dan mereka telah berjaya keluar daripada kepung-kepung kesakitan. Jadi boleh cuba, insya-Allah. Wallahi astalabi.